diam-diam. Duduk. Sebab kalau tak nanti yang lain tak nampak. Awak. Siapa nama tu? Aish. Hafiz, ini Hafiz. Okey, Aish kat sini. Siapa bising? Teacher tak nak. Kita Hantar lihat dekat bawah terus. Kita akan marah dia. Siapa tak diam tak boleh main game. Siapa? Cakap teacher tak nak dah. Kawan Kena dia diam dulu. Kena diam. Baru boleh. Tak. Kita main game belajar. Kita main quiz. Okey, ingat tak tadi cerita, jalan cerita yang teacher Anak cerita tadi lagi? Ya, Ingat. Okey. Asal teacher tu kau. Cipa-cipa. Game ni saya suka. Game ni apa saya suka juga. Okey, ni quiz. Quiz sayang pape. Okey, depan sikit. Semua depan. Farah. Teacher Farah. Okey. Biar. Ni game apa ni? Okey. Ni nak main. So, nampak tak? Nampak. Okay, ready? Okay, diam. Cuma letak macam ni. Okey, nampak? Next. Baca. A flower. Mom, A flower. name is based on Flower. Ambil ni. What? Tekan dulu. Okay, tarik. Okay, letak situ. Okay, betul tak? Kenapa nama dia? Kenapa nama dia based on flower? Sebab dia nama cantik. Ya, dia based on bunga apa? Bunga sunflower. Sunflower. Okey, sunflower warna apa? Warna hitam. Kuning. Warna hitam. Kuning, betul. Okey, so based on a flower. Pada awalnya, apa yang Chrysanthemum rasa nama dia? Mula-mula. Okey. Kita tarik ni. Di sini. Satu. Nak juga. Okey, lepas tu. Okey, sabar sorang-sorang. Ada banyak lagi question ni, semua orang boleh jawab. Where did the story mostly happen? Okay, dekat mana? School. Okay, for A, at the park. B, at the zoo. C, at school. So which one? Hantar balik lagi. Which one? Okay, move this book. Move this box. Sofia lah. Safia jawab. Jawab boleh dulu. Okay, which one? Awak rasa yang mana? Ni. Safia rasa? School. A, B or C? Okay, betul-betul move this box. Ni, box ni, move. F macam F. Tekan dulu. Okay, tarik keluar. Macam ni. Tekan. Dari kan? Yeay, betul. Jawapan dia at School. Cipla. Faham tak? Okay. Sofia. Okay, next. Safia nak pilih siapa lagi? Afiq. Safia pilih siapa? Hafiz. Okay, Hafiz pula. Hafiz turn. Okay. D. Chrysanthemum. Face. Okay. She lost her toy. Dia lost toy ke? Tak kan? Dia lost toy tak? Tak, okay. B. She was T for teased her. for her name. Betul ke? Okay. C. She did not want to go to school. Ya ke? Ya ke? Ya ke? Ya ke? Terjemahkan. Apa masalah yang Chrysanthemum ni hadap dekat sekolah tu? Chrysanthemum rasa apa yang dia rasa bila dia dekat sekolah tadi? A, dia rasa dia hilang mainan. Dia hilang mainan tak tadi?
Terdiam-diam. Dia hilang mainan tak? Hilang. Okay, yang B. Dia kena ejek nama, betul ke? Betul. Betul. Kalau yang C, dia tak nak pergi sekolah, betul ke dia tak nak pergi sekolah? Dia suka kan pergi sekolah? Tapi dia kena ejek, betul? Tapi dia kena ejek. Okey, jadi jawapan Hafiz apa? A, B or C? A, B ke C? B. Pandai. Cuba tengok jawapan, betul tak? Tarik, tekan. Tarik. Betul tak? Okay, next. Tunjuk. Kacau, tulisan demam about her name. Siapa yang ejek dia? Ejek nama dia. Siapa yang ejek nama tulisan demam? Siapa? Sabar, jangan jawab dulu. Siapa dia? Mana tulisan dia? Jawab. Aina. Apa jawapan dia? Siapa yang ejek? Siapa yang ejek? Parent dia, ibu dengan ayah dia ke ejek? Kan? Classmate dia, betul ke? Kawan dia yang ejek, betul? Betul lah, Aida. Betul tak ada? Betul. Okay, so jawapan dia ke classmate. Okay, tarik, dia tak ada kat sini. Okay, betul. Thank you. Rasa malu tak bila orang ejek dia? Malu. Malu tak? Tarik kat sini. Malu, okay. Tarik masa dalam berat pandai. Okay, next. Happy? No. Salah, tak happy betul. Okay, then sad? Sad. Dia rasa sad ke? Yes, pandai. Tak situ. Okay. Last sekali. Scared. Dia Dia rasa takut tak? Yes. Rasa takut. Okay, betul. Letak ke mana? Yes. Ya, kat mana betul? Sini. Tekan. Okay, Okay, pandai. Tepuk tangan. Tepuk tangan untuk friends kita. Did Christian demam feel at school compared to at home? Okay. Apa perasaan Christian demam bila dia ada dekat sekolah dengan bila dia ada dekat rumah? Okay, siapa nak jawab? Okay, sekejap Okay. Dekat sekolah, Christian demam rasa apa? She was embarrassed. Malu. Dia rasa malu bila dekat mana? Rumah ke kat sekolah? Sekolah. Okey, letak dekat mana? Tarik tu dekat Ambil spot ni, sini. tarik. Besok kau letak dulu. Tekan. Tolak. Okay. Okey. Yang kedua, dia rasa apa lagi? Selain rasa malu, dia rasa happy dekat mana? Dia happy dekat rumah ke dekat sekolah? Okey, dekat rumah. Kami Rumah happy kat tu sini. letak kat sini. Tekan. Tekan Tekan dulu. dulu. Tekan di situ. Tekan. Ni. Ni tarik. Tarik tarik. Oh. Dia rasa happy tak dekat rumah. Okey. Next. Lagi. Dia rasa sedih. Sad. Sad dia rasa dekat mana? Okey, betul. Tarik. How did the classmate change at the end? Last kali kawan dia berubah jadi baik ke jadi buruk? Cerita tadi. Jadi baik kan? Jadi baik. Okey. Jadi yang pertama, dia still tease Christian demam. Dia masih ejek tu. Dia masih ejek tak Christian demam bila dia dah berubah? Belum. Okey, tak. So jawapan dia angkat ni, tolak letak kat sini. Kan? Okey, tolak. Minta maaf balik. Okey, nombor 2. Sorry balik. Dia ignore Christian demam. Dia Tak layan. tak layan ke Christian demam? Dia tak nak kawan Christian demam ke? Betul ke salah? Salah. Say sorry ke salah? Betul. Say sorry. Okey, betul. Salah. Okey, tarik. Okay, last sekali. Dia admire her name. Dia rasa Suka dia dengan suka nama. dengan nama Christian demam. Betul tak? Last sekali kan? Okey, ambil. Tarik. Pandai. Pandai. Dah. Breaking friend's toy. Unkind ke kind? Okay, tekan.
start kat first tu. Pandai. You go. Okay. Sharing food with a friend. Unkind ke kind? Okey, betul. You go. Sharing. Sharing makanan. Kongsi makanan dengan kawan. Pandai. Bagus. Okey, benar. Taking friends things without permission. Ambil barang kawan tanpa kebenaran. Ya, betul. Bengit. Bengit. Apa tu? Sekejap. Apa tu? Cakau. Ni. Oh, tekan ni. Kita nak misal ni. Benda kecil. Hei, lahai. Okay. Asking a friend to play. Kita bancak. Kita goncak. Sharing a friend. Sharing a friend paper. Koyakkan paper kawan. Tekan ni. Kita bancak. Pandai. Bully online. Kawan What awak. can you do? Kejap. Awak tarik. Angry. Hei. Tekan tu, tarik. Tolong Bang. Dia tulis apa tu? Baca. Tell and. Dia ayu dah 3. Alamak, kita Tell and. Set. Dia jawab ke tak dia jawab? Okey, sekejap. Pandai. Okey. Awak pula. Next. Tolong kawan. Helping a friend. Bagus. Okay, tekan dulu. Okay, gerak. Pandai. Saying thank you. Bagus lah, pandai dia. Oh, skip Farah Tizan. Syamil buat apa ni Syamil? Sharing thoughts. Wah. Sorang-sorang. Dia jawab dulu. Hai. Kan? Okay. Tak dekat dalam tu. Okey. Pandai. Lagi. Okey dah. Thank you. Awak pula. A happy face. Okey. Good job. Okey. Tekan. Gerak. Tekan tu. Ni awak tekan ni. Gerak. Macam tu. Okay, lagi. S-A. D ke T? Salah. Ni. Tekan. Betul. Pandai. Okay, sekarang ni. Betul tak jawapan dia? Betul. Okay, mana satu jawapan yang betul? Nombor satu ni, if many friends laugh at you because of your clothes, what is it called? Kalau kawan tu gelakkan awak sebab baju awak, apa awak buat? Apa benda tu Pandai jawab ni. Yani bunyi. Bunyi lah. Gerak. Bunyi. Gerakan kat sini. Miau. Atas. Miau. Atas. Kenapa semua berdiri ni? Okay. If someone push you every day at school, what should you do? Kalau seseorang tu tolak awak hari-hari, apa yang awak buat? Dekat sekolah. Bagi tahu teacher ke, diam ke, tell your parents ke? To your parents. Kalau dekat sekolah, kita kena beritahu siapa kalau ada orang buat kita. Bagi tahu cikgu. Teacher, pandai. Okay, gerak. Tak. Family pun boleh. Cikgu lah. Dekat sekolah. Ya. Pada saja. If a friend keeps sending bad words on WhatsApp, what should you do? Okay, kalau kita kat rumah, ada orang cakap kita buruk-buruk. Kita nak beritahu siapa kalau kat rumah? Nak bagi tahu Parents. kita nak simpan rahsia ke, kita main je ke, ataupun kita bagi tahu parents? Bagi tahu parents. Bawah. Okay. Bawah. Menari ke tu? Pandai. Wow. Tepuk tangan. Okay, what does bully means? Apa tu maksud bully? Siapa tahu? Saya. Okey, jawab. Beli tu jumpa orang. Okey, lagi? Lepas tu je pergi tutup orang. Okey, lagi? Siapa tahu? Okey. Lepas tu je pergi tampar. Okey, lagi? Lepas tu je pergi. Siapa lagi nak jawab bully tu apa? Saya. Just lepas tu je sepak pula tu. Okey.
Buli tu apa? Itu itik. Ejen nama. Okey, betul. Lagi? Lagi apa? Buli tu apa? Janganlah main tembak-tembak.